Assalamualaikum, okay, Umi nak share cara cuci tapak air yang kotor. You all kena ada brush gigi dengan ni. Apa ni? Dengan ni. Ada lilin. Nampak ni? Iron kena panas lah ya. You all beli brand ni. Apa? Bidan. Dia ada banyak macam brand. Tapi ada satu brand tu dia mudah patah tau. Yang Bidan ni okey. Sila post okey. So ni nampak ni hitam-hitam ni, kita try nampak ni. Tak tahu lagi dia sebabkan apa. Okey. So mana-mana tersumbat tu gosok gosok. Minyak hitam ni nampak tanggal tu. Okey. Lubang-lubang pun dah okey. Mana-mana gam tadi semua dah tanggal dah. Nampak bersih kan? Lepas tu you all jangan terus lekat atas kain ya. You all ambil kain yang tak guna, you all gosok dulu dekat yang tak guna biar lilin ni tanggal ya. Mana ni nampak ni dah kurang dah. Nampak dah bersih dah air ni Tadi hitam kat sini banyak kan. Okey, you all ambil tisu. Okey. Kan dah tanggal hitam-hitam tu. Tengok dah bersih dah. Nampak bersih tak? Kan? Okey. Lepas tu you all nak gosok kan. You all jangan terus gosok dekat kain lain. Kain yang ni you all gosok dulu dekat mana-mana kain. Tekan dia punya ni. Ya, nanti takut bila you all gosok kat kain, nanti takut apa? Tak nampak lilin dia ada terkeluar dah. You all tekan. Macam ni. Tengok apa uap dia kuat lah. So nampak, you all nampak tak dia punya ni dah bersih dah kan. Nampak banyak ilmu Umi share hari ni kan. Okay, tengok uap pun dah keluar banyak. Okay, Alhamdulillah. Okay, nampak dah bersih dah kan. So Umi nak cuci lagi satu. Okay. Assalamualaikum. Okay, ini Umi nak share. Tadi Umi dah share dah satu. Okay, ni Umi share. Tu nampak ni tapak air ni kotor. Nampak kotor. So kena guna lilin ya. Okay. Tapi air kena panaskan dulu So you all gosok mana-mana yang lubang-lubang ni. Nampak ni. Bila letak dia dah ini dah. Okay. You all buat macam ni. Dia tak payah pakai banyak sangat. Okay. Dekat tepi-tepi ke. Oleh ni je Ni air yang hitam. Yang purple. Ya. Nampak ni? Ni gam-gam kan? Ni semua gam-gam ni. Okey. Kat lubang-lubang ni you gosok Lepas tu you all ambil brush gigi. Okey. You all brush kat dalam lubang-lubang ni, okey? You all gosok dengan brush gigi nampak dah. Kat lubang-lubang tu mana tak ambil tanggal you all gosok dengan gigi. Dengan gigi. Dengan brush gigi. Okey. Lepas tu you all ambil tisu. Okey. Nampak ni. Baik-baik kena tangan tisu tu biar ni lebih sikit lah kan. Kita nak lap lilin-lilin ni. Nanti jangan terus gosok kat kain biar lilin tu tanggal. Nampak tu kat lubang-lubang tu ada lagi tu. You gosok brush gigi Brush gigi dan tisu. Okey. Bersihkan sampai bersih lah ya. Nampak ni. Sekejap Umi nak ambil tisu lagi. Tisu kena tebal. Kalau tidak bahaya tangan. Allahu Akbar. Terpicit. Kalau kena muka Umi. Okey, lepas tu you all dah lap dengan tisu. Ni gosok dekat kain lain ya. Jangan gosok dekat kain yang kita nak ni. Tengok uap dah banyak gila dah. Okey. Tengok. Nampak dah bersih dah kan. Mana ada kotor-kotor lagi sikit tu. Kita bagi jalan bersih Cuci sampai bersih. Okey. Okey. Nampak ni? Ni dah bersih dah kan. Gam-gam semua tanggal dah. Nanti Umi share link dia ya. Mudah je guna benda tu. Umi beli berapa belas ringgit je. RM18. So boleh tahan banyak. Ni nampak ni. Boleh tahan lama ni nampak.
Umi ni brand ni. Kedai ni murah. Kedai lain dia jual 25, 22, 25. Ini Umi dapat RM11 je. Okey. Dia 12 cm. Okey. Ni yang panjang. Tengok Umi punya, Umi nak test iron Umi. Okey. Nampak ni. Cik, kita kena kedut sana kan. Kan? Nak test. Okey, jom. Kita try. Nampak ni. 1, 2. Okey. Gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Umi nak tunjuk. Okey. Tengok Allah. Kuat sangat asap weh. Kak Yung kena tambah air Kak Yung. Okey, tengok. Depan belakang cantik kan nampak ni. Cantik. So Umi berjaya. Tepuk lagi sekali. Alhamdulillah. Nanti Umi share ilmu hari ni ya. Kalau rasa ilmu Umi ni bermanfaat, tolong share dekat kawan lain. Sebab kita nak servis kan, nak hantar tukar pam tu modal 35. Kalau kita hantar ke orang 280 ke 300 ataupun 250 ke 300. Okay. So selamat mencuba. Thank you pada yang follow ni. 1 bawah dah siap dah. 2 dah siap. 2 hari ni.